yang saya ada di sini adalah 3 kategori gold bar. Gold bar item kecil 5 gram, gold bar sederhana 50 gram dan gold bar besar 250 gram. Walaupun ketiga-tiga item ini adalah sama dari sudut ketulinan, tetapi ia berbeza dari sudut keuntungan dalam simpanan. Mengapa saya katakan ia berbeza dari sudut keuntungan? Pertama, dari spread value. Gold bar 5 gram spread value adalah 9%, 50 gram spread value 7.5% dan gold bar 250 gram spread value adalah 6% bila dijual semula kepada public gold. Lebih rendah spread value lebih menguntungkan untuk penyimpan emas. Yang kedua, gold premium. Gold premium adalah kos upah untuk setiap gold bar. Gold premium 5 gram ini adalah RM10. Bila anda simpan 5 gram ini sebanyak 50 keping, anda akan dapat 250 gram emas dan bayaran premium untuk 50 keping gold bar 5 gram adalah sebanyak RM500. Tetapi untuk berat yang sama, satu keping gold bar 250 gram, kos gold premium hanyalah RM100 sahaja. Jadi di sini kita boleh simpulkan, gold bar yang lebih besar memberikan keuntungannya lebih berbanding gold bar yang kecil. Tetapi anda perlu lihat kembali matlamat simpanan anda. Tidak semua matlamat memerlukan anda untuk menyimpan gold bar yang besar. Contohnya untuk pendidikan anak-anak atau untuk persaraan. Gold bar yang kecil atau sederhana lebih sesuai dan mudah untuk dijual sikit-sikit. Berbanding dengan matlamat yang memerlukan untuk satu kali bayaran. Contohnya untuk membeli tanah atau kereta secara tudai. Gold bar yang besar lebih sesuai untuk memberikan keuntungan yang maksimum. Bagi yang berminat untuk maksimumkan keuntungan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.